konfigurasi. Okey, tujuan dia untuk kita setting sistem perikod sekolah kita lah. Yang pertama sekali, dalam menu konfigurasi ada 3 item iaitu maklumat sekolah, pengguna sistem dan kemaskini. Okey, maklumat sekolah ni, okey, tujuannya adalah kita kemaskini, okey, maklumat penting. Contohnya, nama guru besar atau pengetua, okey, kemudian nama guru, okey, nombor telefon dan logo sekolah. Logo sekolah dan tanda tangan lah, tanda tangan guru besar lah. Untuk diletakkan dalam laporan perikod. Okey, baik. Kemudian, item nombor 2 adalah pengguna sistem. Pengguna sistem ini adalah, okey, adalah untuk kita setkan siapa yang boleh menggunakan atau boleh akses sistem perikod ni. Hanya orang tertentu je. Contoh macam SU Sukan. Okey, contohnya macam GPK Co-Curriculum. Okey, contohnya kalau kat sini dia ada pilihan dia. Ah, okey, ni GPK penjelas program setiausaha sukan, setiausaha co-curricular, pengurus pasukan, guru penasihat. Dia ada berapa item. Okey, contoh kalau kita nak tambah pengguna ataupun user, klik butang tambah, masukkan namanya, ataupun satu user boleh guna untuk satu sekolah. Contoh admin co-curriculum, admin kelab dan persatuan, admin sukan. Contoh satu user boleh guna untuk satu sekolah lah. Okey, contoh jawatan dia adalah penjelasan program atau penjelasan setiausaha sukan. Klik je username, password. Okey, masukkan sendiri, tidak lebih pada 12 aksara. Level maksudnya level guru, boleh akses semua kecuali konfigurasi. Kemudian masukkan tanda tangan. Kalau tak ada, abaikan dan klik butang simpan. Okey, dapat. Jika untuk ubah untuk kemaskini, kat setting, nampak ni setting, ada butang kemaskini. Edit ni sebelah ni adalah delete. Untuk kemaskini, klik pada edit. Okey, cikgu boleh kemaskini semua maklumat ni, password, semua sekali lah. Okey. Kemudian simpan, save change. Okey. Item yang